Apabila Donald Trump menaikkan tarikh, banyak negara mula bimbang kesannya terhadap ekonomi negara dia orang. Negara yang saya lihat paling banyak mengutarakan kebimbangan ialah Singapura. Sebab Singapura adalah sebuah negara yang bergantung kepada perdagangan global. 60% daripada KDNK Singapura sendiri bergantung pada perdagangan global ni. So of course, kenaikan tarif AS ni boleh menaikkan kos operasi, melembabkan ekonomi dan mengurangkan peluang pekerjaan. Ketua IMF, Kristalina Georgieva, menyifatkan langkah Amerika Syarikat menaikkan tarikh itu sebagai risiko besar kepada pertumbuhan ekonomi yang sememangnya dah perlahan. So ceritanya, ini jelas menunjukkan betapa besarnya pengaruh ekonomi AS terhadap dunia. Jadi dalam video ni, saya akan umpilkan kenapa AS adalah sebuah negara yang sangat berkuasa. Untuk makluman tuan-tuan, 195 negara di dunia ni, Amerika Syarikat satu je menyumbang kira-kira 25% daripada KDNK global. Dalam bahasa kampung, daripada semua duit ataupun hasil ekonomi dalam dunia ni, 1/4 tu datang daripada AS. Ini menjadikan AS sebagai penggerak utama kepada sistem kewangan dan perdagangan antarabangsa. AS juga sebenarnya adalah pusat kepada syarikat teknologi gergasi seperti Google, Amazon, Microsoft dan juga Apple. Ini bukan cerita tentang syarikat yang buat untung juta-juta. Syarikat-syarikat ni juga sebenarnya menyediakan teknologi baru yang tinggi untuk memacu inovasi dunia. Satu, syarikat-syarikat ni cipta pekerjaan, bukan dekat US saja, tapi di seluruh dunia. Dua, mereka cipta teknologi dalam proses mereka nak buat keuntungan tersebut. Kalau anda pernah dengar tentang Dow Jones dan juga S&P 500, ini adalah syarikat-syarikat yang menjadi rujukan pelabur dunia. Dow Jones ni ialah senarai saham 30 syarikat paling besar di US. S&P 500 juga adalah senarai 500 syarikat paling besar di US. Dow Jones dan S&P 500 ni bukan tempat jual beli saham macam bursa saham tu, tapi lebih kepada papan saham untuk menunjuk indeks saham-saham syarikat besar. Kalau indeks saham di Dow Jones dan S&P 500 ni bagus, ini maksud ekonomi dunia bagus. Amerika Syarikat diiktiraf sebagai negara teknologi paling berpengaruh di dunia, daripada telefon pintar, komputer, internet sehinggalah kepada kereta elektrik dan juga kecerdasan buatan AI. Ketika saya buat video ni, Tesla sedang mengalami kejatuhan kerana pelibatan Elon Musk dalam politik. Tapi kita jangan lupa bahawa Tesla sebenarnya adalah pencipta kepada revolusi kenderaan elektrik dan kenderaan pacuan sendiri. iPhone pula adalah pencetus kepada revolusi telefon pintar, skrin sentuh, kamera dekat handphone, dan ini menjadikan telefon bimbit sebagai satu keperluan dalam kehidupan harian. Dan apa lagi? ChatGPT. ChatGPT yang dibina oleh OpenAI ni sebenarnya membuka laluan yang lagi besar dalam industri AI. Semua ni ialah syarikat-syarikat daripada US. Amerika Syarikat ni merupakan negara dengan bilangan orang terkaya paling tinggi dekat dunia. Daripada laporan Global Wealth Report 2024, US memiliki lebih 22 juta jutawan dan 700 bilioner. 22 juta orang sebagai jutawan, bukan 22 orang jutawan. China dekat tempat kedua dengan sekitar 6 juta jutawan dan sekitar 400 bilioner. Baik, kalau kita nak bandingkan negara kita, Malaysia adalah sebuah negara yang lagi kecil dengan hanya 50,000 saja jutawan dan sekitar 20 orang bilioner. Ini seperti yang tuan-tuan tahulah, Robert Kwok Leng Chai, antara yang kat atas. Satu lagi yang saya boleh mention dekat sini, kategori bilangan orang yang kaya dekat Malaysia ni agak berbeza. Dekat Malaysia, kebanyakan jutawan dan bilioner di Malaysia ni jana kekayaan dalam bidang yang lagi tradisional lah. Seperti peladangan, perbankan dan hartanah. Tapi dekat US, mereka lebih banyak dalam bidang teknologi dan pelaburan. Bila kita sebut tentang betapa berkuasanya sebuah negara, kita tak boleh lari daripada aspek ketenteraan. Bajet ketenteraan AS adalah yang terbesar di dunia dengan 842 bilion untuk tahun 2024 sahaja. Jadi kalau boleh saya bandingkan betapa besarnya bajet ni, negara Arab mempunyai 22 negara. Arab Saudi, Mesir, Algeria dan seterusnya lah. Jadi kalau dicampurkan ke semua negara Arab ni, 22 negara, bajet ketenteraannya hanyalah 183 bilion berbanding satu negara US saja, 842 bilion. Amerika Syarikat juga mempunyai pangkalan tentera di lebih 70 negara, termasuk Jepun, Korea dan juga Jerman. Ini bukan cerita tentang betapa banyaknya pangkalan tentera. Amnya, teknologi ketenteraan Amerika sangat maju. Kapal pengangkut pesawat, drone serangan, satelit, lagi lah. Apa yang saya nak sebut dekat sini, kekuatan US ni bukan hanya terletak di bajet pertahanan, tapi juga daripada segi teknologi dan keupayaan mengawal geopolitik dunia. Pangkalan tentera di merata tempat ini menjadikan mereka mampu untuk mengawal negara-negara lain melalui ketenteraan. Sedar tak sedar, hampir keseluruhan lifestyle di dunia ini dipengaruhi oleh budaya AS. Saya bagi contoh. Pertama, hampir semua media sosial adalah daripada AS, kecuali TikTok lah. Facebook, Instagram, X, semua lahir dekat AS. Benda-benda viral dan trend media sosial ini dimulakan oleh pengguna AS sebelum merebak ke seluruh dunia. Kedua, syarikat teknologi kandungan digital milik AS. Contoh, Netflix
Disney, Amazon Prime. Ini semua menguasai pasaran hiburan dunia. Saya tak sebut lagi lah berkenaan Hollywood, tempat di mana kebanyakan movie yang kita tonton dicipta. Of course, diorang bawa budaya diorang untuk kita tonton. Even pakaian dan makanan pun membawa gaya US. Kalau anda tak sedar lagi lah. Contoh, Levi's, Nike, etc. Diorang iklankan produk diorang dengan menampilkan budaya mereka yang menjadi ikutan seluruh dunia. Lalu kita dengar AS adalah sebuah negara yang mengamalkan gaya sosial hidup yang tinggi. Tapi kita lupa bahawa AS juga sebenarnya adalah negara utama dalam bidang keilmuan. Saya bagi contoh, universiti-universiti terkenal di dunia ni berada di US. Harvard, Oxford, Stanford dan lain-lain. Kat sini, pencipta-pencipta inovasi baru dilahirkan. Korang kalau tengok filem US, budak-budak remaja dia orang berebut nak masuk MIT. Betul, contoh macam cerita Spider-Man. Peter Parker ada dalam satu scene tu, dia dengan Ned Leeds, Mary Jane, tak berjaya masuk MIT sebab ada orang dah kantuikan bahawa Peter Parker ni ialah Spider-Man. So apa benda MIT ni? MIT adalah Massachusetts Institute of Technology yang mana universiti ini fokus kepada penyelidikan dan kajian. Setakat ni ada 5 negara je yang mempunyai universiti seperti MIT, iaitu University of Cambridge, ETH Zurich, Nanyang Technology University di dekat Singapura, Tsinghua University di China dan juga KAIST iaitu Korea Advanced Institute of Science and Technology. Jadi kesemua ini menjadikan AS sebagai sebuah negara yang berkuasa di dunia. Atas sebab itu, bila nak sebut saja tentang menaikkan tarif, banyak negara yang akan terkesan. Sebelum saya tutup, saya nak sentuh tentang pasaran di AS. Bila AS sebut nak naikkan harga barang, tarif ni akan naik untuk negara AS saja. Tapi kenapa ramai negara yang akan terkesan? Nombor satu, AS ada 330 juta penduduk. Ini satu saja menyebabkan betapa besarnya pasaran di AS itu. Dua, pendapatan per kapita mereka yang besar. Maksudnya gaji mereka besar dan mereka ada keupayaan untuk berbelanja besar. Sebab tu market US ni disebut sebagai sugar export. Ada satu kajian dibuat, kalau boleh dibuat bandingan. Pendapatan di AS tu 7 kali lagi besar daripada Malaysia. Cuma diakui juga barangan di AS 2.5 lagi mahal. Kalau nak diungkapkan dalam bahasa lagi mudah, overallnya kekuatan belanja penduduk AS tu 5 kali lebih daripada Malaysia ni. Bahasa mudah, kalau ikut kepada life anda sekarang dengan pekerjaan anda sekarang, tapi anda adalah penduduk AS. Kemampuan anda untuk membeli adalah 5 kali ganda daripada kemampuan anda membeli daripada lifestyle anda sekarang di Malaysia.